Adakah sah kita keluar zakat kepada surau dengan tiada lapar wakil beri zakat? Nak wika surau. Surau tu siapa dia? Tak boleh nak wika surau. Dengan tak lapar wakil beri zakat. Kita nak beri zakat fitrah kepada surau. Jadi amil hendak kerja di surau kan tu. Tak ada wakil dak. Kita pakai pergi letak. Bila kita niat, kalau kita pergi letak, bila asnaf dia mari ambil siapa pada asnaf, tak apa dah, boleh juga. Tak apa. Kalau kita niat zakat dah. Niat zakat dah, beras kita tu kita niat zakat dah. Tiba-tiba pergi curi di orang pakai miskin. Tak apa, kena dengan tepat, tak apa. Cuma salah dia pergi curi tu salah, tapi boleh sah zakat, tak apa. Adakah orang bujai boleh makan zakat? Bujai pula. Sama ya. Tak kira bujai tak bujai, dia tengok masuk le pakai miskin tadi ke tak. Kalau bujai masuk le pakai miskin, boleh. Bini orang pun kalau boleh masuk pakai miskin, tak apa. Bini nemo, tok laki dia kerja tak cukup, makan sangga tak cukup, boleh beri zakat. Kalau tak boleh bini orang kerana dia cukup dengan tok laki duk sangga, dia panggil kaya dengan nafkah. Ya kita ni ada kaya dengan harta dia milik banyak, ada kaya kerja, orang kerja makan gaji. Kaya orang tu cukup makan bulan ni, orang makan gaji golik dia gaji dia pun cukup bulan ni. Makan cukup 30,000 tu cukup lah sebulan. Kaya orang tu, harta tak ada. Harta tak ada sikit abuk. Cumanya ada gaji, kaya gaji. Ada kaya lagi kaya dengan nafkah. Budak anak yatim tadi, kalau ada orang nafkah kaya, anak hak tak balik mak pak dia duk beri nafkah cukup makan harian dia, kaya orang tu tak boleh beri zakat tu, tak boleh beri zakat. Bini tok laki duk sangga cukup dah, tak boleh beri zakat. Kalau tok laki pun makan tak cukup, bila tok laki makan tak cukup, bini pun tak cukup lah, kerja dia tak cukup harian, boleh beri zakat kepada bini, bukan mesti bujai. Bahkan kalau bujai harta banyak, tak boleh juga. Kaya bujai tu harta berjuta-juta, mau nak makan zakat ke mana dia kaya? Bukan di atas nama bujai tu boleh makan zakat, bukan, tak ada. Tak ada dalam Quran innamas sadaqatu lis-sayyibat, hak dengan sedekah bagi orang-orang bujai yang tak ada ke tu. Lapar tu ya, duk dalam lapar, kena duk dalam lapar tu. Faham tak? Kena proses, kena bagi banyak juga. Bab zakat ni kena faham banyak sikit lagi. Mudah-mudahan amal sebut tu boleh jadi bahaya, boleh jadi modal tu setengah-setengah. Zakat dulu, wallahu alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ربنا أدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.